Langkawi FM akan bersiaran sehingga pukul 8 malam sepanjang Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan. Susunan program-program menarik menanti anda di TV1 Ramadan ini. Jangan dicari keturunan yang hilang. Satu saat ketika tiba jua masanya, muncul lagi. Hidup mereka dikelilingi adat dan adab, dilindungi, terlindung, tersembunyi. Bukti tertanam dalam perjalanan. Kubur ada, nisan Dalam Syahadah, jaga dituntut setiap hari pada pukul 6 petang. Selamat berpuasa, hayati Ramadan, mewarnaimu hanya di TV1. Tinggal kaki nak pergi umrah lagi. Ya, pergi umrah dengan MKM Travel and Tours ni seronok man. Mutawif dia jaga kita baik. Semua ibadah kita lancar. Tempat tinggal selesa di Mekah dan Madinah. Bila kau nak pergi tu? Ada kosong lagi tak? Aku pun nak ikut kau pergi juga dengan MKM Travel and Tours tu. Kau telefon lah tanya. Rasa ada kosong lagi tu. Jom pergi dengan MKM Travel and Tours. Telefon atau WhatsApp 011 1103 2006 atau 04 977 0578 untuk maklumat lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, diceritakan sepupunya Waraqah bin Naufal tadi, Nabi pun terus menunggu wahyu seterusnya. Wahyu seterusnya di tempat yang sama, iaitu Gua Hira. Nabi SAW pun tunggu. Jadi selepas daripada turunnya wahyu pertama, Nabi pun SAW menanti-nanti kedatangan wahyu yang seterusnya di tempat yang sama. Dalam kebingungan itulah, dalam keadaan Nabi SAW dalam keadaan tak tahu apa lagi, datanglah Jibril alaihissalam kali kedua. Kali kedua iaitu wahyu yang kedua lah. Muslimin muslimat dikasihi oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi wahyu pertama tadi daripada suratul Alaq. Wahyu kedua ini datang daripada surah Al-Muddathir yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddathir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnu tastaghfir wa li rabbika fasbir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosamu tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperolehi balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Warabbaka walirabbika fasbir. Jadi inilah kata nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahyu yang kedua daripada suratul Al-Muddathir. Jadi selepas daripada Nabi SAW dapat wahyu kedua ni, apa langkah Nabi SAW untuk nak lakukan? Jadi kita tunggu daripada next episode yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkawi FM akan bersiaran sehingga pukul 8 malam sepanjang Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan.
Waktu berbuka puasa ini dibawakan khas oleh Hospital Pakar KPJ Perlis. Kesihatan anda keutamaan kami. Hospital Pakar KPJ Perlis mendoakan agar seluruh umat Islam diberikan kesihatan dan dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan. Demikian tadi waktu berbuka puasa yang dibawakan kepada anda oleh Hospital Pakar KPJ Perlis. Selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini daripada KPJ Perlis. Kesihatan anda keutamaan kami.